Nama saya Muhammad Azhar Azhar Idris. Tahun ni berumur 39. Bulan 9 tahun 2019 lah saya tubuhkan satu syarikat. Masa tu saya fikir nak pilih nama syarikat apa. Saya ingat balik obsesi saya masa zaman sekolah dulu. Saya punya obsesi pada kapal terbang ni, saya suka main kapal terbang kertas. Lipat-lipat buat jet lah. Jet tu boleh berubah jadi robot lah, macam ni lah. Itu memang material dulu lah. So bagi saya lah, impian travel ni, biasanya orang yang betul-betul passion dalam travel ni, impian dia adalah memang bermula daripada kecil. Impian travel dia diterjemahkan dalam bentuk jet kertas. Itu yang hasilnya jet kertas. Dan tagline ni kita buat, di mana impian travel anda bermula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Syafiqah. Saya wakil management daripada Jet Kertas Travel. Position saya dekat Jet Kertas Travel as a human resource dengan accounting lah. Mula-mula saya masuk dulu, company cuma ada 4 staff saja dan semua lelaki dan seorang CEO lah. Mereka juga menyandang position as a marketing, dorang juga sale, dorang juga operation, dorang juga tour leader dan tour guide. After saya masuk, pelan-pelan kita grow sistem account, sistem HR, semualah. Kita pun grow, ambil staff bahagian customer service, bahagian operation. So macam bahagian TL diorang dah tak perlu nak fikir. Saya suka dekat Jet Kertas Travel ni, benefit yang kita dapat antaranya kita ada kelas mengaji. Dia providekan seorang ustaz untuk kita mengaji setiap hari Jumaat pagi. Saya suka pada bulan puasa, company providekan tadarus. Habis je tadarus, kita pun akan buat aktiviti untuk khatam Al-Quran lah untuk staff yang dah habiskan tadarus tu. Kita dapat benefit yang sangat-sangat banyak. Terutamanya benefit yang saya tak dapat dekat company lain. Kita dapat insurans company providekan untuk kita. Kita dapat makanan Jumaat. Masa setiap hari Jumaat company akan providekan makanan Jumaat. Kami fokus pada destinasi yang travel agent lain tak tumpu. Masa tu memang saya buat sirot lah, cerita sirot. Sebenarnya adalah saya punya fokus daripada 2019 lagi. Dan masa tu we ada only yang buat. Dan saya pelik kenapa tak ada orang buat. Sebab benda ni memang sangat rare. Dan bila saya pergi first time tu, saya nampak dia adalah something different. Kita nampak wajah China sudut yang berbeza. Kemudiannya kita tambah destinasi lain. Assalamualaikum, saya Hafiz. Saya merupakan wakil ataupun salah seorang lah daripada tour leader ataupun tour guide yang mana sudah berkhidmat bersama Jet Kertas Travel lebih kurang dalam 3 tahun semenjak penubuhan Jet Kertas Travel itu sendiri. So alhamdulillah, ketika permulaan saya berkhidmat di Jet Kertas Travel, kita ada lebih kurang 4 tour leader tetap sahaja, dan juga kita ada lebih kurang 5 destinasi. Dan alhamdulillah, lebih kurang 2 tahun, dalam masa 2 tahun, tempoh yang bagi saya sangat singkat, kita telah grow kepada 8 orang tour leader yang tetap, dan juga kita menambah kita punya tour leader yang freelance, yang profesional, yang berpengalaman. Dan juga dari segi destinasi, daripada 5, kita sekarang ni ada hampir 30 destinasi. Kita mempromosikan antara destinasi-destinasi yang rare dan juga jarang-jarang travel agency buat. As long kita faham apa yang kita buat, as long kita jelas dengan apa benda yang kita buat, kita teruskan. Saya jelas dengan apa yang saya nak buat. Dan alhamdulillah, so far setakat ni saya on track lah. Tu yang pertama. Dan yang kedua, saya rasa ni untuk pegangan semua orang lah. Bila kita berada dalam keadaan yang sangat teruk dalam hidup, kita kena percaya bahawa selepas kesusahan ada kesenangan. Benda ni adalah benda yang pasti. Sebab apa? Dalam Quran Allah sebut 2 kali. 3 perkataan yang saya boleh gambarkan untuk Jet Kertas. Yang pertama, rare. Yang kedua, istimewa. Yang ketiga, family.